Mereka beritahu barang dalam ni dulu memang dahsyat orang barang dalam dulu mereka panggil orang ni, Bat, mai Sat. Sat ni buat leceh, Sat ni kena sebat. Anak hantu barang dalam dulu mereka duk kontrol JT. Mai sini duk buat gila, mereka ada terus saya tak ingat. Dulu kawasan barang dalam ni siapa ramai pun tak berani angkat muka. Dulu kat sini ramai semua street fighter. Beritahu anytime mereka boleh turun. Memang dahsyat time tu. Tapi barang dalam dulu memang orang respect. Tu macam arwah Abdul Hamid Pak Tata, member Raja Polis. Mereka kata dulu Raja Polis selalu duduk main relax kat rumah Pak Tata. Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, bekas Menteri Kewangan, dia ni pun hasil orang barang dalam. Syarudin Abdul Manap, dia ni kira bekas pemain sepak takraw yang dahsyat di peringkat negeri dan kebangsaan tahun 1990-an. Lepas tu arwah Hasan Johari, anggota pancaragam Irama Malam Pulau Pinang. Lepas tu arwah Abdullah Sani, yang dulu duk ajak P. Ramlee duk main muzik kat barang dalam. Rumah asal dulu kat tapak pejabat pos barang dalam. Arwah Abdul Aziz, kombo RTM Pulau Pinang. Arwah Omar Rojek, dia ni kira birah kepada arwah Haji Remy, bekas pengurusi Perkim Pulau Pinang. Datuk Dr. Fauzia Saad, pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Tanjung Malim. Datuk Zamri Cekdin, bekas pengarah Jabatan Bomba Malaysia. Brigadier Jeneral Datuk Yusof Aziz, Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat. Dr. Safari Ilyas, pakar jantung Hospital KPJ Bandar Perda. Ustaz Johari Abdul Wahab, seorang ustaz yang dahsyat kat area Selangor. Dia ni dulu dia kata budak kampung Musang. Lepas tu Tuan Haji Bakar bin Nur, seorang guru muda dalam Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia. Satu step lagi dia sudah nak naik jadi maha guru. Lepas tu Datuk Seri Sihan Rizwan Makzen, pengasas seni bela diri karate Shoto Shinkai Malaysia dan Majlis Guru-Guru Karate World Ranking yang berpusat di Japan. Lepas tu arwah Baharudin Muhammad, bekas pemain bola sepak Melayu Semenanjung tahun 1960-an. Arwah Syarudin Abdullah, bekas pemain bola sepak negara tahun 60-an dan 70-an. Arwah Naman Abdullah, kapten bola sepak Malaysia tahun 60-an dan 70-an. Radwan Puta, Penang State player tahun 90-an. Zakaria Hassan, ia pekong yang dahsyat dalam ilmu persilatan dan wasit juri peringkat negeri dan kebangsaan. Lepas tu Muhammad Juki Lazim, Kamarudin Saleh, Budin Gajah dan Syahizan Nordin. Mereka ni semua bekas pemain sepak takraw yang dahsyat di negeri Pulau Pinang dan peringkat kebangsaan. Arwah Tuan Haji Saad, seorang guru agama yang ada surau yang dibuat Surabaya, nama surau Haji Saad yang dibina pada tahun 1922 kat Barang Dalam. Lepas tu arwah Pak Amit Buyung, seorang khatib yang tersohor kat Barang Dalam tahun 70-an dan 80-an. Lepas tu Cikgu Mat Curut, bekas headmaster Sekolah Kebangsaan Kuala Perai tahun 60-an dan 70-an. Arwah Non Bintang, pengarah dan pemimpin kumpulan belarak pengantin Barang Dalam tahun 60-an dan 70-an. Arwah Makna Kaunselor, wanita pertama dalam sejarah yang dilantik jadi ahli majlis Perbadaran Sembilan Perai, MPSP, tahun 1970-an. Arwah Pak Abu Hassan, pengurusi setia peranakan Perai Football Club, SPPFC, tahun 60-an dan 70-an. Lepas tu arwah Haji Yahya Arsyad, Haji Keria, pengasas Koperasi Anak Barang Dalam. Arwah Hajah Gayah Ibrahim, Mak Gayah, bekas ahli majlis MPSP, bekas ketua wanita UMNO Bagan dan pengurusi Tabika Kemas tahun 60-an dan 70-an. Arwah Pak Ali, pengasas karya kematian Barang Dalam tahun 1972. Arwah Osman G, seorang pemimpin masyarakat tahun 1960-an. Arwah Haji Abu Bakar Yasin, bekas pengurusi Masjid Barang Dalam tahun 1970-an. Bekas Adun Teluk Tawang, YB Datuk Jahara Abdul Hamid, dulu asal duduk Barang Dalam, jadi wakil rakyat tahun 2004 hingga 2018. Arwah Abu Bakar Omar, pemilik kedai kopi Abu Cafe, tahun 60-an hingga 70-an. Arwah Pak Hashim Pulau Aman, seorang nelayan dan pengusaha produk belacan Pulau Aman yang duduk kat Barang Dalam. Arwah Jalil, Zul dan Rafi, pengusaha Jalil Nasi Kandang Barang Dalam, tahun 70-an sampai lah ni. Arwah Pak Dolah, kedai runcit Melayu pertama yang duduk ada kat Barang Dalam tahun 60-an dan 70-an. Kedai arwah Pak Din, kedai Mamak Poteh, kedai Basil, kedai Chani Muhammad yang dulu mereka duduk menyerah kat Barang Dalam start pada tahun 60-an, 70-an dan 80-an. Kelab Setia Peranakan Perai Football Club, SPPFC, ditubuhkan pada awal tahun 1900 kat Barang Dalam. Dan last sekali, Masjid Barang Dalam yang dibina pada tahun 1886 untuk menggantikan masjid lama yang asal yang dibuat daripada kayu. Masjid yang lama tak tahu duduk tak mana, tapi dia kata memang asal dulu daripada tahun berapa tak tahu, daripada Syekh Akil Muhammad 1765. Okey, lebih kurang macam ni cerita pasal Barang Dalam. Sejarah Barang Dalam yang detail tak nak rancau. Orang mana lah mesti mau ingat. Ni Bat, tu selalu buat siap, siap kena rimba.